Okey, skill walaupun adik-adik cikgu saya belajar lain, tapi skill untuk buat copywriting is a skill. Sekarang ni kan graduate apapun pun orang expect kita pandai buat live post, orang expect kita pandai buat poster, orang expect kita pandai buat copywriting. So copywriting is a skill. Jadi mungkin hari ni jadi teringat dah kerja-kerja nanti teringat kan, adalah kelas ISEC, kelas Maxis, I pernah belajar lah copywriting, I dah. Okay, tengok tak? Tengok. Okay, contoh Wani Kak Mia tadi dia tulis kurang selera makan buah, dia letak masalah dekat attention, dekat tajuk. So you tengok balik produk you, apa masalah dekat atas. Siapa tadi nak buka kafe dekat pantai Leka kan? Boleh tulis tak ada tempat lepak dekat pantai. Contoh, nak makan tak ada tempat lepak. Contoh okay, next dia ternaik akak-akak, okay, this is very good tau. Akak-akak mesti rusing, nak sihat, tapi jemput makan buah hari-hari. Walaupun abang-abang pun ada problem, tapi this copywriting dia memang mention dekat akak-akak. Senang. Nanti abang dia buat tulisan yang lain. Faham Okay, next dia lagi, dia kata Miss ini kami dah bagi tahu, kami ada buat serbuk asam boy homemade. Akak-akak takkan jemu lah. Taja pengawet kekal sihat. This is very good sebab orang tak nak asam boy, orang nak kurus kan, makan buah. Tapi homemade. Jumpa kami dekat Carnival LKS Parit Jawa, WhatsApp dekat sini. Dapatkan asam boy sihat akak-akak sekarang. Very nice sebab jadi desire, tak ada bahan pengawet, kekal sihat, takkan jemu dah makan hari-hari. So nice, dia ada A, ada attention, ada interest, ada desire, ada action. Okay. Naik sikit naik sikit. Yang ni Tuan Sadiq punya ni. Adik, asal tadi pusing drama ke ni dia cakapkan. Siapa boleh buat tulisan macam ni? Very good. You identify orang-orang ini. Tepuk. Sebab nowadays susah tau orang nak menulis. Like macam ini kan dalam kepala kita tapi tak translated out. So dia jadi satu skill tau penulisan. Walaupun ada ChatGPT, tapi takkan sama dengan yang you tulis sendiri. ChatGPT ni you baca pun you tahu untuk ChatGPT. Dia punya ni. Okay. So macam ni kan. Walaupun panjang tapi bila you baca balik, bila panjang baru senang you nak buat TikTok, baru senang you nak buat iklan. Sebab you tahu keadaan tu macam mana. Okay, yang ni dia buat. Tiba-tiba teringat arwah dulu suka makan mi siput. Kenapa tu? Tak ada apa, teringat arwah suka makan siput. Sekarang susah cari mi siput. Sekarang susah cari mi siput. Macam kan ada jual, tak nak try ke? Tak nak try ke? Dah cukup pasti nak lalu. Nah, you ke makan jual mi siput. Boleh dah saya beli mi malam ni macam dulu-dulu sampai tengok ini dia kambing kucing kambing dah. Betul tu? Biasa orang biasa. Dia bersembang ni dengan macam ni. Sepedek ni RM4 je. Dekat mana macam dekat kedai dia ni. Kalau nak beli boleh dah cakap macam bagi nanti. Atau boleh singgah kedai macam dengan petrol. Okey macam nanti saya singgah. Boleh saya cakap saya sekali. Ramah betul. Pro-order je. Boleh lagi ramai lagi bagus. 10 pagi mungkin 5 petang. Banyak lagi satu jangan lupa share. Nanti saya forward. Okey macam saya sekarang. Okey mana nak tolong tuan. Dia cerita betul lagi. Okey dulu lah akan lewat pula. Okey lah bagi satu tepukan macam macam itu. Kalau cikgu dapat, cikgu suka tulisan macam ni sebab senang I nak ubah. Daripada terlalu sikit, kita tak tahu nak ubah apa. Macam ni kita boleh nampak keadaan ni. Okay. So next dia, dia ada tamat besar tamat dia.
masa untuk sakit kepala, kamu orang mau jual dia tidak lagi sakit kepala. Mari sini kami kasih tahu. Bantai yang paling selesa tidak lagi sakit kepala. Bantai kami atau WhatsApp kami dapatkan untuk selesa semesta alam. Anak, adik, kejap. Ni bantai kan? Adik-adik bantai lah. Adik bantai buat Okey, yang ni saya cakap tahu dah, saya cakap tahu. Saya tanya, ini macam ni ke adik berbual sesama you? Faham je soalan Cik Su. Kalau Cik Su berbual, ini ke yang you berbual sesama you remaja kan? Remaja lah kan? You berbual macam ni ke? Okey, kenapa? Sebab, kenapa Cik Su tanya? Cik Su cepatkan sikit Cik Su punya explanation dia. Anda rasa ada masa untuk sakit kepala? Okay. Kenapa Cik Su tanya? Sebab kalau you cakap untuk student, you kena cakap untuk student. Jadi student ni tak ada masa nak sakit kepala. Kejap lagi assignment, kejap lagi lecturer suruh buat ni, kejap lagi ada benda nak submit. So, you kena menyelami perasaan student tu dengan masalah dia. Yang ni, dia terlalu general. Cik Su tegur bukan salah, Cik Su cakap je. Okay? Next dia, ini last slide. Lupa tak anniversary? Alamak, lupa lah hari ni anniversary. Perempuan ni dalam hati je cakap tak kisah. Tapi sebenarnya bila dah merajuk nanti, bertakut juga nak mujuk ada servis muka Floristo senang, dia buat surprise terus depan muka orang tercinta. Nanti asyik tambah lokasi. Mujuk ada Floristo dekat area Parit Jawa ni dan sekitar. Boleh hantar pula tu sampai Batu Pahat. Contohlah kalau you boleh hantar sampai Batu Pahat, lokasi masukkan ya. Okey, dah Cik Su dah habis dah sesi untuk hari ini.